Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Ikhwan, Alhamdulillah kita sambung majlis ta'lim pada malam ini. Malam ini ikhwan kita sampai pada pertanyaan yang ke-42. Pertanyaan yang ke-42, iaitu pada muka surat yang ke-40, iaitu jika dikatakan kepadamu berapakah syarat-syarat diterimanya amalan, berapakah syarat-syarat diterimanya amalan, kamu katakan diterimanya amal ada 3 syarat. Kita dah buat ibadat ini ikhwan, ibadat umum kah, ibadat khusus kah, satu benda ada dalam hati kita, kita nak dia makbul, diterima di sisi Allah. Kita nak ibadat kita buat itu di sisi Allah itu dia wujud, dia ada, makbul. Dan kita mesti memenuhi syarat-syarat itu. Kita mesti memenuhi syarat-syarat itu ikhwan. Apapun kita melakukan ibadat di atas nama Allah, kalau syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka ibadat kita itu orang panggil ghairu maqbul. Dia tidak diterima di sisi Allah. Tuhan tidak terima. Lam yataqabbalha. Allah tak terima. Bila Allah tidak terima, ibadat kita itu dia jadi haba'an mansura. Dia jadi seperti mana debu. Dahlah dia jadi debu, kemudian dia berterbangan pula. Jadi kalau orang tanya pada kita apakah syarat diterima ibadat, tuan kitab kita kata ada 3. 1, syarat kita diterima oleh Allah, amal-amal salih kita diterima oleh Allah. Yang pertama, Islam. Yang pertamanya Islam, Muslim. Allah tidak menerima amal orang kafir. Allah tidak menerima amal daripada orang kafir. Itu Allah tak terima. Firman Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Surah Furqan ayat 23. Syarat yang pertama amal saleh. Bukan saja ayat ni, dalam surah Nisa ayat 124 ke 125 pun Allah ulang benda yang sama, tentang orang-orang yang beramal daripada laki-laki dan perempuan. Sesiapa yang melakukan amal saleh daripada laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia mukmin, laki-laki dan perempuan itu yang melakukan amal saleh, wa huwa mu'min, dia mukmin, dia seorang yang mukmin di sisi Allah, maka barulah Allah masukkan dia dan amal saleh dia yang melakukan amal saleh itu ke dalam syurga, dan dia tidak akan dizalimi walaupun sedikit. Ini menunjukkan syarat yang pertama untuk buat amal saleh adalah mukmin. Dan pada kalimah mukmin ini ada 2 perbahasan. Satu, mukmin bermakna dia bukan kafir. Orang kafir buat baik, orang kafir buat macam-macam, maka Allah Ta'ala balas dalam surah Hud ayat 15 ke 16. Allah ceritakan orang kafir yang buat baik, maka Allah balas kebaikan dia. Pasal Allah janji orang buat baik ini Allah balas. Macam mana Allah balas kebaikan orang kafir? Dengan Allah memberi kesenangan di dunia. Allah bagi dia lapang di dunia, makan dia, minum dia, kenderaan dia, rumah dia, keluarga dia. Allah bagi duit, harta, semua Allah bagi. Di hari akhirat dia sudah tidak ada apa untuk diganti. Ini sekiranya dia kafir. Dalam surah An-Nur pun sama. Allah kata tentang orang kafir, wallazina kafaru a'malahum kasarabin
biqi'ah yahsabuhu zama'an ma'a. Orang-orang yang kafir melakukan kebaikan-kebaikan, mereka seperti mana orang dahaga yang nampak di ujung jalan itu seperti ada getaran air. Bila dia pi, sebenarnya bukan getaran air, itu hanya pancaran panas matahari bertemu dengan haba bumi, nampak macam ada getaran air. Tetapi kebaikan dia di dunia, pertolongan dia sesama manusia yang dia lakukan, Allah balas dalam bentuk kesenangan hidup, makan, kekayaan Allah bagi kat dia di dunia. Itu Allah janji. Untuk amal itu diterima di hari akhirat, dia kena mukmin. Dalam surah Kahfi pun sama, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang yarju liqa'a rabbih, dia ada harap yang benar nak bertemu Allah Ta'ala. Orang kafir dia tak akan bertemu Allah di hari akhirat, kerana kita dah baca dah, terhalang dia daripada melihat wajah Allah di hari akhirat. Tak boleh lihat dia Allah, dia tak dapat lihat. Maka untuk Allah Ta'ala terima amal itu, yang pertama dia adalah seorang mukmin, bukan kafir. Yang kedua, supaya amal dia itu membantu dia di hari akhirat, mestilah dia beriman kepada Allah Ta'ala dengan iman yang benar. Ini bahagian yang kedua. Dia Muslim, dia dah selamat dah daripada kafir, dia telah tercalon amalan dia boleh diterima. Maka bila dia jadi Muslim, dia kena jadi Muslim yang benar. Maksud dia apa? Dia tak boleh terlibat dengan iman-iman yang batil, akidah-akidah yang batilah, akidah-akidah yang tidak sahih, benda merapu, benda khurafat, benda syirik, benda bid'ah, dia tak boleh terlibat. Itulah iman yang benar. Dia kena beriman sungguh dengan Allah, dan beriman itu seperti mana Allah mahu. Dan dia kena melafazkan perkataan-perkataan iman. Sebab ada orang Islam, ada orang Islam, dia kata dia beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Tiba-tiba Allah katakan, wa ma hum bimu'minin, mana hang ada iman, mana hang ada iman. Macam semalam kita baca, dua orang Islam yang ada zaman Nabi berkelahi. Berkelahi kes apa? Berkelahi kes masalah ayak. Ni masalah nak cedok ayak, nak jurih pokok kurma siapa dulu, mata ayak kurma itu nak dialirkan ke siapa dulu, siapa kebun siapa nak disiram dulu. Berkelahi. Maka Rasulullah datang. Bila Rasulullah datang dan Rasulullah memberi keputusan, tiba-tiba ada seorang itu berkata pada Rasulullah, keputusan Rasulullah tak adil. Ini Nabi bagi keputusan berat sebelah. Mentang-mentanglah kawan tu baik dengan Rasulullah, adik-beradik Rasulullah, pasal itulah Rasulullah suruh bagi ayam pergi kat dia dulu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat 65 surah An-Nisa. Allah kata, fala wa rabbika la yu'minun. Tengok Allah kata, maka sekali-kali tidak wahai Muhammad, demi Tuhan yang menciptakan kamu Muhammad. Itu ucapan orang yang tidak beriman. Tengok, ada di kalangan orang Islam ini juga bermasalah dengan iman. Cuma kita kena hati-hatikan. Masalah iman kita ini ada dua. Satu, masalah iman yang terus boleh menjadi kafir, na'udzubillah. Yang masalah kedua, dia tidak terus jadi kafir, dia cuma iman dia kurang sempurna. Dan ini berada pada tahap yang sangat bahaya kepada iman. Bahaya. Iman berada pada kedudukan yang sangat bahaya. Bayang kalau botol ini berada pada posisi yang bahaya, dia jatuh, dia boleh pecah. Dan kalau masa dia jatuh tu tak ada orang yang sambut, pecah. Bila dia pecah, ayak basah kapek. Bila basah kapek, kita dapat mudaratnya lain. Demikian apabila iman kita berada pada keadaan bahaya, dia akan mengakibatkan penyakit lain. Maka Allah katakan, fala wa rabbika la yu'minun, sekali-kali tidak
demi Rabb, demi Tuhan yang menjadikan engkau Muhammad, itu bukan ucapan orang-orang yang beriman. Maka kita mesti ada iman yang benar, iman yang Nabi ajak. Kita beriman dengan 6 rukun iman, 5 rukun Islam, dengan satu asas kepada ihsan, itu ada pada diri kita. Maka itu syarat yang pertama, ikhwan. Syarat yang pertama, ikhwan, supaya amal saleh kita diterima, iman kita kena benar. Dan dalam urusan iman, ikhwan, perkara yang paling besar adalah tauhid. Tauhid. Dan kalau tauhid itu tak selesai, di mana iman itu nak bergantung? Macam mana pokok, akar dia, benih yang awal dia semai, berakar sampai ke bawah, dia naik ke atas, ada dahan, ada ranting, ada daun, ada buah. Macam mana buah nak main kalau akar pun tak ada? Dia kata, pokok awak tanam ni nama apa? Dia pokok ni luar biasa, dia ada pokok, akar tak ada. Yang tu tiang elektrik. Pokok dia ada akar, tiang elektrik memang tak ada akar. Subhanallah. Tengok ikhwan, Nabi kata apa? Iman ada 60 ke 70 cabang. Serendah-rendah iman apa dia? Melihat benda yang menyakiti di jalan dan kita ubah supaya tidak menyakiti orang dan kita. Setinggi-tinggi iman apa dia? Ucapan la ilaha illallah, tidak dirosakkan. Miftahul jannah, dia adalah kunci syurga. Dia adalah kunci syurga. Jadi jangan main-main. Jangan Cina raya kita pun raya.